deponen yang ke-12 dan juga deponen yang ke-13. Okey, bagi deponen yang ke-12, dia punya keterangan, saksi ni berkata Zara orang yang baik. Okey, saksi juga telah memberi keterangan arwah dipanggil ke dom lain untuk ditanya mengenai kehilangan dompet. Dan pada mula-mulanya dua orang pelajar yang bertanya dengan Zara mengenai kehilangan dompet. Pada masa mereka bertanya tu, Zara tengah duduk dan bersila di atas lantai dan menghadap salah seorang pelajar yang tengah duduk juga pada masa tu. Semasa dua orang pelajar ni berjumpa dengan Zara pada masa tu, beberapa orang pelajar lagi tiba-tiba masuk dom berjumpa dengan Zara lah. Dan masa tu Zara pun masih lagi duduk, dan beberapa pelajar yang baru masuk dom tu berdiri dan dan Zara duduk menghadap salah seorang pelajar yang berdiri tu. Saksi tersebut mendengar kata-kata seorang pelajar yang berjumpa dengan Zara dan terus marah Zara pada masa itulah, dan ada buat jeritan kepada Zara menggunakan perkataan seperti yang sebelum-sebelum ni, bodoh, sial, aku injaklah kepala kau ni. Bahasa Sabah itulah logatnya injak tu. Kalau siapa yang tak faham, injak tu maksudnya pijak lah. Okey, jeritan pelajar terhadap Zara kuat boleh dengar satu dom kalau mengikut saksi ni. Saksi ni juga berkata pelajar-pelajar berjumpa dengan arwah Zara selama 20 minit. Dan okey, pada masa tu cuaca hujan lebat, kuat angin, ribut. Saksi mengatakan malam tu tidak ada prep sebab warden suruh mereka naik ke asrama disebabkan keadaan cuaca lah. Itu deponen yang ke-12. Bagi deponen yang ke-13 ni, pihak kami sudah habis soal, tapi bagi pihak peguam yang lain belum habis soal. Daripada pihak kami lebih kurang juga keterangan dengan deponen yang ke-12 dan sebelum ni, dan dia tekankan juga masa saksi ni dan pelajar lain tanya mengenai kehilangan dompet, Zara bersumpah dengan menyebut wallahi dia tidak ada mencuri dompet tersebut lah. Masa ditanya tu, ada pelajar-pelajar lain masuk, sama juga seperti yang tadi, marah Zara dengan menggunakan perkataan bodoh, sial. Perkataan tu dikeluarkan sebab ada kaitan dengan lencana bendera yang kononnya dijumpai di barang milik Zara di Dom A35. Tapi bila beberapa orang pelajar tanya Zara mengenai lencana tu, Zara ada jawab. Dia cakap tidak, bukan dia. Ini mengikut saksi ni lah, deponen yang ke-13. Pelajar-pelajar lain tanya lagi, tapi Zara tetap berkata bukan dia yang ambil lah. Dan cuma timbul fakta baru, cerita baru mengenai geng Circle 19. Geng Circle 19 ni telah dijelaskan oleh saksi ni. Geng Circle 19 ni adalah kawan-kawan rapat daripada saksi ni, daripada dulu lagi. Kawan-kawan rapat lah. Ada 19 orang sebenarnya, semuanya ada 19 orang. Dan saksi ini sebahagian daripada geng Circle 19 ni lah. Dan saksi ini juga pada subuh 16 hari bulan Julai 2025 dapat melihat Zara di bawah baring di rumah sebelah warden tu. Dan dia tidak sempat nampak Zara dinaikkan ke ambulans lah. Dan selepas tu dia naik, masuk ke bilik untuk bersiap ke kelas.
Itu keterangan di ponan yang ke-13 saksikan hari ini, dan akan bersambung pada hari Isnin disoal semula oleh Peguam Ayah Zara, Peguam John Goh Ramsing dan juga Azir. Dan kami ada sediakan kenyataan media yang bertulis. Lepas ni kami akan share kepada rakan-rakan media lah. Boleh tahu geng Circle 19 tu macam mana boleh timbul pula cerita dia melalui pertanyaan peguam ke? Ya, kami tanya sama ada dia tahu pasal geng Circle 19 ni. Dia cakap dia tahu. Bila kami tanya siapa-siapa dalam geng Circle 19 ni, dia mention lah satu-satu nama tu. Jumlah dia 19 orang. Timbulnya geng Circle 19 ni adalah kawan-kawan rapat. Begitu je lah. So geng 19 tu adalah senior atau kalangan tingkatan dia saja? Itu saya tak boleh beritahu.